Gula dah normal. Dia punya darah tinggi pun dah okey. So tak cair lagi. Nampak perubahan, dia tidur lena. Okay. Hari kedua masa tu masih lagi cuti. Saya dekat dapur tengah basuh pinggan. Dia biasanya memang akan lay down dekat depan hall lah. Lepas tu tengok-tengok dia tak ada. Mana pergi ni? Tengah menyapu dekat halaman rumah kat depan. Dekat depan cakap, buat apa kata? Dia tengah kemas. Okay, hari yang ketiga dia pergi kerja. Bila sampai dekat tempat kerja, dia cakap dia pening kepala. Dia WhatsApp pening kepala. Kenapa pula pening ni? Okey ke tak okey? Kita dah risau kan takut efek produk kan. Tanya bos. Bos tanya, dia minum tak? Minum berapa banyak? Pagi 2 botol dan petang 2 botol lah untuk lepas buka. So bos kata, makan ubat macam biasa? Ya, makan ubat macam biasa. Kata mungkin itu dia hypo disebabkan oleh ubat makan macam biasa dan kencing manis dia dah turun. Itulah salah satu punca yang kita rasa macam 2 minggu sebelum raya kita kata cek gula dah normal. Dia punya darah tinggi pun dah okey. So tak cair lagi. Okay, hari selepas 2 minggu kita nampak dia kata dia dah mula bertenaga and then dia punya ingatan dah start pulih sikit demi sikit. Banyak improvement lah dekat situ sebab dia adalah stroke di sebelah otak kiri yang langgar dekat dia punya ingatan.